Al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, wa aufu bi ahdillahi idza ahadu. Allah Ta'ala kata, tunaikan janji bila kamu berjanji. Ayat ini galakkan, arahan, galakkan kewajipan alal wafa bil uhud, melakukan tunai janji, wal birru, dan tunaikan segala yang kita berjanji dengan orang. Dalam sumpah-sumpah kita, jangan mudah-mudah nak patah sumpah. Jangan mudah nak patah sumpah. Senang berjanji sewenang-wenang pergi patah. Jangan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tidak akan batalkan janji mudah-mudah. Sebab apa? Sebab Allah SWT nyatakan di akhir ayat, Tuhan kata apa? Innallaha ya'lam ma taf'alun. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu kerjakan. Membuat gapo, Tuhan tahu. Ingat apa dah? Mana mu berjanji dengan nama Allah, tapi dalam hati kamu berniat lain, nipu. Oh mari kau dengan nama Allah, maka ingat apa? Allah kata, Allah Ta'ala tahu niatmu. Allah Ta'ala tahu apa hasrat kamu. Innahu muttali'un wa muraqibun. Tuhan tengok, Tuhan perhati apa yang kamu buat. Mu niat janji ni kerana Allah, Tuhan tolong. Mu janji nak kelentur orang kerana kepentingan tentu, tunggulah saat dia. Mungkin tahu yang pertama beres, tahu yang kedua beres, tahu yang ketiga okey, tahu yang keempat kucawak yo, kata orang Kelantan. Tunggu, akan ada. Siapa saja yang bermain-main dengan nama Allah, tunggu, akan sampai masa dia. Jangan sedap hati, jangan duk buah besar. Sebab Allah beri masa tempoh bertenang sekejap. Untuk apa? Untuk apa? Untuk dia nak tengok mu ni betul-betul jujur atau tak jujur. Jadi kita orang beriman, jujurlah kita dengan Allah. Jujurlah dengan nama Allah yang kita gunakan dalam sumpah kita. Jujurlah dalam perjanjian yang kita buat dengan orang. Jangan tipu-tipu. Walayazbillah. Baik. Faedah yang kedua, Tuhan kata, wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Tengok, mu janji nama Allah sebagai penjamin. Tengok, bila manusia ni janji jadikan Allah sebagai penjamin, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai saksi, maka kita kena jaga hak Allah. Jangan main-main. Kita kena jaga daripada dengan hak Allah. Sebab di bawah kuasa Allah, segala perkara itu di bawah kuasa Allah. Tadi saya dah tunjuk hadis. Hadis mana tadi? Hadis bagaimana seorang yang pengembara tadi nak pergi musafir, tak ada duit, dia buta dengan kawan dia semata-mata kerana Allah. Kawan kata, mana saksi? Allah Ta'ala syahid. Mana penjamin? Allah kafir. Dia niat betul-betul ikhlas ketika dia berjanji dia punya. Sampai peringkat bila dia tak boleh balik, letak dalam kayu 1000 dinar, kayu tu sampai ke laut, ke pantai. Masya Allah. Cerita tadi tak habis kan? Jadi dia tunggu kapal. Alhamdulillah, marilah kapal. Ada kapal, dia pun naik kapal balik. Rupanya dia menega tadi untuk 1000 dinar boleh bayar ke tuan dia. Dia buat balik pula 1000 dinar pula. Masya Allah. Dia pergi jumpa tuan. Ya akhi, saya minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh naik, kapal tak ada. Hari ni baru sampai, delay lah, terlewat beberapa masa yang dijanjikan. Ni duit 1000 dinar, aku nak bayar hutang. Tuan hutang kata, membayar dah kan? Membayar dah ke duit? Dia pun ingat duit yang dia letak dalam kayu tadi. Siapa kau kayu? Alhamdulillah, kayumu sampai. Aku belah jumpa dalam tu suratmu dengan duit 1000 dinar. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dikatakan sebagai wali min awliyaillah, man sadaqa ma'allah, man yasduqu ma'allah. Siapa dia benar janji dia dengan Allah, siapa dia ikhlas janji dia kan Allah, Allah akan bantu dia. Tengok, kalau kita agak mustahil, kayu boleh bawa, bukan dengan puh laju.
Bukan dengan post gapo dia ni. Hodok main ngata barang ni. Dah ada siap dengan nombor track, ada mengapa. Dah ada gapo pakai bismillah. Kafa billahi wakila. Wa kafa billahi syahida. Bismillah tawakkalna, pong capok kayu hatta lagi siapa ketua. Nak kata apa? Ingat molek tuan-tuan, siapa dia jujur dengan Allah. Siapa dia benar dengan Allah. Siapa dia ikhlaskan Allah, Allah akan bantu kita. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan bagi rezeki yang kita pun tak tahu. Sebab itulah ayat 1000 dinar untuk dihayati, bukan sekadar digantung di dinding-dinding. Hadis ni dalam Bukhari yang diriwayatkan tentang cerita ni. Tuan-tuan tengok dalam buku yang saya sebut tadi, 40 kisah ajaib, kisah benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik buku ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok. Yang ketiga, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza. Mu jangan jadi seperti wanita yang tak cerdik, pagi pintal tali, petangnya dirungkai balik. Jadi analogi ni Allah Taala buat nak cerita bahawa siapa dia tak jaga janji, buruk padanya, tak cerdik orangnya, bodoh tindakannya, sebab dia buat perkara yang sia-sia, bahkan letih, penat, tapi tidak menghasilkan perkara yang baik, hasil pada yang baik. Dia ingat molek. Allahu Akbar. Jadi wanita ini dia kata di ulama tafsir, hadhihi imra'atun kharqa. Orang ni seorang perempuan yang tak cerdik di Mekah. Ada kata duduk di Jaranah dia ni. Pagi dia kerja, letih, petang rungkai balik. Nama dia, tulislah nama. Sekurang-kurang kita tak buh nama dia ni. Nama dia Raytah dengan ta, Raytah pula. Raytah binti Amru. Dia ni di awal Nabi kita cerita orang yang tak apa cerdik pada zaman tu. Hamqa dia kata. Jadi contoh orang yang bodoh, orang tak cerdik, orang yang buat perjanjian, dia batal janji sewena-wenanya kerana kepentingan diri ataupun kerana tak cerdik. Wallahu a'lam. Baiklah. Tak apa ni tujuannya, kerana jumpa kumpulan lain. Tengok Allah Taala sebut sebab apa dia batal janji, sebab antakuna ummatun hiya arba min, jumpa kumpulan lain, grup lain, tukar SD, kata ini istilah orang sekarang, tukar SD lompat sana sini, maka kita kata ini satu perbuatan yang buruk yang jangan dijadikan budaya dalam masyarakat. Kalaulah orang-orang yang besar-besar itu sifat dia, maka kita bimbang nanti masyarakat jadi manusia yang tak lekat janji, tak lekat ikrar. Sebab itulah kata di syair, idza kana rabbul baiti bid-duffi dariban fasimatu ahlil baiti ar-raqsu. Kalaulah tuan rumah, ketua keluarga, kerja dia duduk palu gendang, ya, duduk bergendang, mu tengoklah ke ahli keluarga dia duduk menari. Maknanya kalau pemimpin duduk ajar menipu pada rakyat, rakyat juga pandai menipu ikut pemimpin. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita, selamatkan negara kita, selamat negeri kita daripada sifat-sifat yang buruk ini, dan juga selamatkan keluarga kita daripada terjebak dengan perbuatan yang buruk ini. Wal'iyazbillah. Baiklah, kita pergi pada yang keempat, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan nak, dia buat kamu ni jadi satu ummah yang satu, ummatan wahidah. Tapi ketetapan Allah Azza wa Jalla, Tuhan dah tetapkan bahawa kita tak jadi umat yang satu, kita akan berpecah-pecah. Tetapi di sana jalan, Nabi kata alaikum bisunnati, adalah kamu berpegang dengan sunnah aku tinggal kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan sunnah, dan jalan selamat ma'ana alaihi wa ashabi, jalan aku, jalan sahabat-sahabat aku, ikut ni selamat. Jadi kerana itulah kita ni para jemaah duk kempen tuan-tuan ke mana-mana pun, supaya apa? Supaya kita sentiasa ikut apa yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita tak akan selamat. Sebab apa? Sebab perpecahan ini memang berlaku. Di akhir ayat tulis yang kelima, Allah kata apa? Wala tus'alu yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Kuasa Allah memberi hidayah, taufik, kuasa Allah. Hidayatul irsyad Nabi SAW dan para pendakwa selepas padanya, maha-maha guru-guru kita, pendakwa-pendakwa, kerja menyampaikan kepada masyarakat, tapi kerja menuluskan
memberi taufik hidayah kuasa Allah, demikian juga menyesatkan juga di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena sentiasa peka bergantung dengan Allah supaya kita selamat. Di akhir ayat Tuhan kata, ini masih lagi dalam faedah yang kelima, wala tusalunna amma kuntum ta'malun, kamu akan dipersoalkan apa yang kamu buat di atas dunia. Tak ada benda yang boleh berlalu begitu saja, seperti kata orang mururun kiram, tak ada. Yang adanya kamu akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata di ahli fikir, hari ini kita banyak tanggungjawab contohnya, tapi ingat bila sudah mati, semua yang kita buat tadi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, hiduplah kami sebagai seorang muslim yang menunaikan janji, tidak membatalkan janji, bersihkan kami daripada sifat munafik, berjanji bersumpah tapi tak tunai janji, dan berikanlah kepada kami husnul khatimah, dan layak kami untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syurga. Amin ya rabbal alamin.